Selamat sejahtera, nama saya Syahrumadhi Sivaraj. Pengalaan satu tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Tidak boleh dinafikan bahawa pusat sumber sekolah merupakan satu tempat atau gedung yang boleh membantu KPM merediliskan budaya membaca di kalangan belajar sekaligus mewujudkan proses pembelajaran sepanjang hayat. Pengurusan pusat sumber sekolah yang sistematik dapat memantapkan penggunaan dan pengurusan pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah mengambil inisiatif dengan mewujudkan Google System di mana semua data rekod bawah bacaan boleh diakses dalam platform. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Himni Sedi Saravanan. Pernyataan masalah. Guru dan murid menghadapi kesukaran untuk mengakses data. Rekod pinjaman buku, rak buku maya kerana tiada satu platform yang khusus menggabungkan semua. Seterusnya, murid juga berasa keliru dan tidak selesa kerana mengakses berbagai data rekod melalui banyak link yang disediakan oleh pusat sumber. Dan akhir sekali murid berasa tidak senonoh menggunakan pusat sumber untuk proses bacaan, kumpulan sasaran. Semua murid STGT Ladang Bano Plain Bido. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Vigneswaran Raju. Cara pelaksanaan. Yang pertama, guru pusat sumber mewujudkan satu platform Google Sites yang menghubungkan semua maklumat data yang diperlukan untuk urusan pusat sumber. Seterusnya, murid boleh mengakses Google Sites untuk mendapatkan bahan bacaan, rak buku maya dan juga program AINS. Yang ketiga, murid perlu mengikutkan link yang diperlukan untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Dan akhir sekali, guru akan sentiasa membimbing murid. Faedah. Yang pertama, tiada murid ketinggalan dalam proses bacaan. Selain itu, Google Sites tidak meneruskan murid untuk login. Hanya perlu mengakses link. Seterusnya, sesuai digunakan sebagai satu platform untuk para guru dan mengumpulkan bahan-bahan pembacaan yang diperolehi menerusi internet yang relevan. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Kishore. Objektif umum penggunaan Google Sites dapat memudahkan penggunaan dan memantapkan pusat sumber sekolah. Objektif khusus membudayakan sikap suka membaca di kalangan murid sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Bano Plain. Selain itu, menjadikan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, memudahkan pelaksanaan nilam dan juga memberikan peluang kepada murid untuk membaca sambil berhibur. Akhir sekali, melahirkan pelajar yang cerdik dengan ICT, penggunaan telefon atau laptop semasa mengakseskan Google Sites. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Prantashana Anak Perempuan Hema Kumar. Hasil, sebelum penggunaan Google Slide,
Yang pertama, murid sukar mengakses data kerana terdapat pelbagai link data. Seterusnya, menyukarkan guru mengkumpul data dan murid kurang minat menggunakan pusat sumber. Selepas penggunaan Google Search, yang pertama, murid tiada sukar mengakses data kerana semua link penggunaan maklumat digabungkan dalam satu platform. Selepas penggunaan Google, seterusnya guru senang mengkumpul data dan murid minat menggunakan pusat sumber. Daripada data ini, kita boleh membuat rumusan penggunaan Google Slide dan menetapkan penggunaan pusat sumber sekolah. Selamat sejahtera. Nama saya Priti Kasiwani. Berikut ialah anugerah. Nama saya Maharashmi, kos pendidikan.